Hari ini, kita akan memancing dengan magnet di salah satu terusan paling berbahaya di Amerika. Orang ramai diketahui membuang pistol, pisau, bom dan pelbagai jenis senjata pelik lain ke dalam terusan ini. Dan misi saya hari ini adalah untuk mencari sebanyak mungkin barang dengan magnet gergasi ini. Dan untuk membantu saya bawa kawan saya, Best Fishing Productions, yang tak pernah memancing dengan magnet. Jadi Bobby, apa yang kamu rasa kita akan jumpa hari ini? Saya tak pasti, mungkin macam bom atau entahlah, mayat, pistol. Baiklah, saya beritahu kamu, semua itu memang mungkin hari ini. Okey, jom kita cuba. Saya rasa kita boleh buat. Entahlah. Baiklah. Jadi, macam mana kita nak buat ni? Macam mana benda ni berfungsi? Ini adalah magnet yang sangat kuat. Apa yang kita akan buat, hanyalah kita akan lemparkan ia ke dalam air dengan tali ini, tarik balik dan tengok sama ada kita boleh dapat apa-apa yang bermagnet di dasar sungai. Nampak mudah saja. Ya, cuba dulu. Oh, saya dulu. Okey, awak dulu. Alamak, senang je. Percayalah. Baiklah, saya cuba. Jadi, apa yang awak perlu buat, hanyalah campak ia ke dalam air. Itu langkah pertama. Saya tak tahu apa maksudnya. Kaitkan, lempar. Okey, saya boleh buat. Bukan saya. Baiklah, dah sedia? Jom kita buat. Jom. 3. Aduh, saya sangkut pagar bro. Saya sangkut sesuatu. Sekarang, awak kena buka benda tu. Ya Allah, memang betul-betul melekat. Ya, benda ni daya tarikannya memang kuat. 500 pound. Oh, saya dah dapat. Okey. Awak betul-betul pasti. Awak tahu tak? Saya rasa awak patut pergi dulu. Tunjuk saya macam mana nak buat. Saya tak tahu apa saya buat. Bro, tanah ni memang magnetik. Saya dapat tanah sekali. Ini pertarungan paling hebat pernah saya alami. Bro, tunggu. Apa tu? Tunggu. Apa tu? Apa benda tu, bro? Itu kayu landasan kereta api. Betul ke? Ya. Oh. Sebagai rujukan, begini cara kau baling magnet. Okey, mari kita tengok. Wah. Oh, baiklah. Dan sekarang cuma gulung balik. Saya boleh gulung balik? Ya, tuan. Oh, saya teruja. Saya memang nak buat benda ni dari dulu. Oh, awak dapat sesuatu? Saya dapat sesuatu. Saya rasa ini sebahagian daripada troli beli belah, bro. Cepat betul. Ia memang macam sebahagian troli beli belah. Kita memang dapat harta karun pertama kita dalam 5 saat je. Awak tahu, saya rasa itu laras senapang patah. Baiklah bro, jom cari benda lain. Jom kita buat. Jadi, lepas hari ini, memang sah kena tetanus 100%. Kenapa kau tak pakai sarung tangan? Kenapa saya tak pakai sarung tangan? Kenapa kita perlu pakai sarung tangan? Jom cari sarung tangan. Di mana? Oh, beratlah bro. Berat sangat. Oh bro, apa tu? Saya tak tahu. Ya Allah, boleh tolong saya tak? Bro, bangun balik. Berat ni. Oh, memang berat sangat bro. Ya Allah. Saya rasa magnet ni tak boleh tarik benda ni. Itu macam tin kosong ke? Tengok tu. Apa benda ni? Bro. Ya Allah, ini macam pasu bro. Bro, apa benda ni bro? Aku tak tahu langsung. Kau bagi tahu aku memang tak pernah. Aku dah buat benda ni selama 10 tahun. Aku tak pernah jumpa benda macam tu. Korang baru je jumpa benda tu kat bawah sana? Ya, kami baru je cungkil keluar dari sungai. Ya Allah, kau tahu tak? Kau tahu tak apa itu? Apa dia? Nenek aku dulu dapat susu dalam benda macam tu. Oh, dan mereka akan bawa masuk ikut depan. Oh, bau dia macam balang susu. Itu macam balang susu antik. Ia tertulis dairy. Memang betul-betul tertulis dairy kat situ. Baiklah, kita dapat penampilan khas daripada ayah aku. Aku rasa bau susu dalam tu. Mungkin kita buka je lah. Oh bro, benda ni berat gila. Ya Allah, korang tak faham. Benda ni berat macam 100 pound. Macam mana nak buka ni? Bro, aku tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Baiklah bro. Tu memang hebat. Jom cari lagi. Baiklah, giliran aku pula untuk baling. Sedia? Jom buat. Aku nak baling bawah jambatan ni. Tengok, sebab aku fikir kan, kalau aku penjenayah dan aku cuba nak buang macam senjata pembunuhan, kau buang kat sini, aku buang bawah jambatan. Jadi, kat situlah aku nak baling. Baling magnet tu. Sedia? Baiklah, jom buat. 3, 2, 1. Lemparan pertama aku sepanjang hidup. Bro, itu memang bagus. Itu memang sempurna. Kat situlah pistol tu. Oh, aku dapat sesuatu bro. Aku dapat sesuatu yang sangat berat. Aku boleh rasa. Oh ya, aku nampak bola tu. Oh bro, ada sesuatu kat sini. Itu pistol tu. Ayuh. Oh, apa benda tu? Macam tombak ke? Apa benda ni? Hati-hati, itu sebahagian daripada jambatan. Apa ini bro? Nampak macam stokin bro. Jadi apa yang kau kena buat sekarang Bobby? Kau cuma masukkan kaki kau je. Apa? Kau patut masukkan kaki kau kat sini. Stokin. Ya, pantos. Ini tak teruk pun bro. Aku tak tahu. Mesti ini sejenis logam. Itu menjijikkan. Alamak, ia tercucuk bro. Apa tu? Ya Allah, apa benda ni bro? Aku rasa aku jumpa magnet orang lain. Aku baru je gali tali ni dan ada sesuatu melekat di hujungnya. Aku rasa
Memang itu satu lagi magnet. Bro, memang betul. Oh, itu peti pancing. Ya Allah. Ya Allah. Itu peti memancing seseorang. Banyak sangat barang kat sini. Ini memang kotor. Bobby, jangan tinggalkan sampah kau dalam sungai. Itu bukan aku, guys. Ya Allah. Mungkin ada ikan atau kura-kura dalam tu. Bro, dude, itu menjijikkan. Memang kotor sangat. Ew. Ya Allah, tengok apa yang ada dalam tu. Ada sampah. Benda tu dah lama kat sini. Tengok betapa senangnya nak ambil. Nasib baik kita dah keluarkan dari sungai. Hey, kita tengah bersihkan ni. Oh, kau dah dapat sesuatu. Besar betul. Kau baru je letak dalam. Bukan. Apa yang kau buat tu? Ya Allah, aku tak boleh gerakkan pun. Bro, kau ni memang suka menipu. Tak, dia tak tipu. Dia tak menipu. Aku tak menipu. Oh bro, tengok. Ya Allah, itu mayat. Bro, besar gila. Aku rasa tu coli pasar raya. Aku boleh nampak roda dari sini. Berat gila. Tak mungkin kita boleh tarik keluar tu. Tak mungkin. Tak, baling balik keluar. Baling balik keluar. Oh, kau dah dapat? Aku akan buat apa yang Bobby tak boleh buat. Aku akan angkat coli tu naik. Tak, dia tak boleh. Apa yang kau perlu buat, cuma tarik naik ke arah kita. Itu saja yang kau kena buat. Senang je. Ia lebih kecil daripada yang aku sangka. Ya, kau boleh nampak kat situ. Itu dia. Oh, troli tu. Ya. Bro, kau nak kena tetanus ke? Oh, dia dah tanggal. Aku rasa apa pun yang aku dapat tadi dah terlepas. Oh, aku nampak sesuatu. Ada sesuatu di bawahnya. Ada sesuatu di atasnya. Ya. Harapnya pisau. Oh, itu bom tangan. Oh, itu mangga. Oh, tengok tu. Itu kunci mangga. Bro, benda ni dah lama. Ia memang repot. Ia semakin rosak. Ia memang dah hilang terus. Ya Allah, ya ampun bro. Itu memang hebat. Wow, itu kunci mangga lama. Mesti milik George Washington. 100%. Apa itu Bobby? Itu kayu golf. Ia memang dalam keadaan sempurna. Bro, aku akan jadi Tiger Woods yang seterusnya. Bagi aku, kayu golf aku. Tengok ni, mari sini, Ayun. 3, 2, Kenapa kau buat macam tu? Tengok tu. Ya Allah, ini daripada aku. Bro, sakit betul tu. Aku pukul kau sikit je pun. Bagus, tapi lepas ni, kau terus masuk air. Aku tak sengaja buat macam tu. Jom kita cari barang lain pula. Baiklah ya, kita dah ada kayu golf. Jom tengok apa lagi kita boleh jumpa. Oh wow, ya Allah. Aku baru je patahkan magnet aku. Jadi, sekurang-kurangnya harap ada sesuatu melekat padanya. Oh bro, ada sesuatu ke kat situ? Tunggu, itu macam alat bro. Macam cangkul ke apa? Bukan, ini macam garpu. Macam alat berkebun. Ya, ini garpu berkebun. Ini sejarahnya kan? Kenapa ada orang buang alat berkebun kat sini kalau bukan sebab digunakan untuk membunuh? Ya betul, ini memang senjata pembunuhan. Kita jumpa satu lagi alat. Jangan hentak dinding kali ni. Sergey, dia nak buat lagi. Tak, saya hampir. Tapi saya tak hentak lagi. Ayuh, mana pistol tu? Hey, saya jumpa sesuatu. Oh, saya jumpa sesuatu. Tak, awak tak jumpa apa-apa. Apa yang kau buat? Hey, apa yang kau buat? Saya jumpa sesuatu. Oh, alamak. Dia memang jumpa sesuatu. Itu ular bro. Spesies ular apa tu? Tunggu. Oh, itu tali pinggang bro. Itu tali pinggang. Ya Allah, saya dapat banyak benda. Tunggu, kau. Banyak bijirin. Saya banyak barang. Itu hujung meriam kat situ. Oh ya, itu yang terakhir saya ambil. Tak, itu nampak macam pengikis cat. Ya, itu macam cat. Itu pengikis cat. Dan kemudian saya dapat tali pinggang paling mewah yang pernah saya lihat. Yo, pakai benda tu. Tak, kau yang pakai. Saya tak boleh. Jomlah dude. Saya tak nak buat macam tu. Saya tak nak buat semua tu. Aduh bro, tengok tu. Nampak gempak betul. Yo, tali pinggang percuma. Dan selebihnya ni cuma sampah aja. Kita akan keluarkan sampah dari sungai dengan yang ni dan cuba untuk tak kena tetanus pada jari kelingking kita. Aku dapat sesuatu. Ya, kau memang dapat sesuatu. Aduh bro. Ya Allah, dia ada. Tengok, itu senjata pembunuhan. Semua barang ni adalah senjata pembunuhan. Aduh bro, ini berat. Wah, aduh. Itu mungkin bom tangan. Apa? Aduh bro, itu bukan bom tangan. Saya ingatkan itu bom tangan. Mendebarkan bro, saya ingatkan itu bom tangan. Lebih banyak sampah keluar dari sungai. Tiada bom tangan. Jadi, saya baru saja baling sejauh 100 kaki ke tengah jambatan dan saya rasa saya sudah dapat sesuatu yang menarik di situ. Ayuhlah yo, kau tak ada apa-apa pun. Apa itu bro?
Ada kemajuan bro. Memang ada kemajuan. Yo, benda ni buat dia teruja sikit. Bobby, aku ada sesuatu lagi man. Oh, kau ada? Aku ada sesuatu yang besar. Apa tu bro? Itu AK-47. Tunggu. Apa benda tu? Gunting ke? Bro, gunting gergasi. Ini gunting besar. Ini gunting gergasi. Apa benda ni? Oh, aku rasa ini macam gunting bulu biri-biri. Ya, ini macam gunting biri-biri. Kenapa ada orang buang gunting biri-biri dalam sungai? Kalau bukan, ini je yang aku dengar. Ini senjata pembunuhan. Maksud aku, kenapa lagi mereka nak buang benda tu? Bagi aku tengok. Jangan tunjuk cara guna. Kau nak kata benda ni tak pernah digunakan untuk membunuh? Jadi, aku betul-betul tarik benda ni keluar dan ia penuh dengan rambut. Itu macam rambut manusia, bro. Ia macam membalut manusia. Kau nampak? Itu yang aku buat. Itu rambut palsu, bro. Kenapa ada rambut kat sini kalau bukan... Aku boleh setuju dengan dia. Okay? Aku akan setuju. Daripada seseorang yang telah dibunuh. Ada mayat kat sini. Itu yang aku cakap, bro. Itu mayat. Kau nak pakai ke? Jadi, kita jumpa benda-benda yang agak menarik kat sini. Jadi, kita akan buat beberapa pusingan lagi dan kemudian kita akan bergerak ke sebelah sana dan tengok kalau ada apa-apa di sebelah itu. Baguslah. Wah, dia terus pergi ke situ. Baiklah. Ayuh, aku rasa kita akan jumpa. Oh, aku dapat sesuatu. Dah dapat pun. Aku rasa kita akan jumpa senjata pembunuhan. Bro, aku lelaki yang kuat dan berdikari, bro. Apa kau buat? Tengok ni. Tengok mamat ni. Apa kau buat? Oh, aku baru rasa sesuatu. Jom tengok. Ayuh. Oh, ada sesuatu kat atas ni. Aku dapat sesuatu. Aku pun tak perasan tadi. Ini pembuka botol wine. Oh, macam pisau lipat. Tengok tu. Oh, bro. Macam pisau betul. Tengok tu. Ya, betul. Ada pisau kat situ. Jangan cakap. Jangan cakap. Bro, jangan cakap. Kenapa ada orang buang benda ni? Ini bukan senjata pembunuhan. Kalau ia tak digunakan untuk membunuh. Ini memang senjata pembunuhan. Ini win, bro. Tak, ini win. Tak, semua benda boleh jadi senjata pembunuhan. Robert, aku cukup pasti itu senjata pembunuhan. Kau rasa dia nak tengok macam mana lelaki sejati buat ni? Wow, lepas dinding tu lebih kurang 2 inci je. Macam itulah lelaki sejati buat. Itu memang hebat. Belajarlah sikit, bro. Belajarlah sikit. Kau dah sedia untuk ni? Dan Hail Mary. 3, 2, 1. Dah rasa berat, bro. Aku akan buat perlahan-lahan je. Aku tak nak gopoh. Oh, bro. Memang berat. Aku rasa macam-macam benda. Bro, jom tengok apa yang kita dapat. Aku rasa kita dapat sesuatu, bro. Oh, berat ni, bro. Tengok tu. Cermin mata hitam. Ada cermin mata hitam? Cermin mata hitam. Ya, memang aku perlukan. Kenapa aku dapat semua barang pelik ni? Apa tu? Aku tak tahu langsung. Aku rasa ni hujung tiang katil. Macam hujung tiang katil atau apa-apalah. Ya, mungkin. Okey, dapat nombor 4. Dan sepasang cermin mata hitam. Saya akan guna kedua-duanya untuk diri saya sendiri. Pakai. Jangan malu, pakai. Tidak, pakai betul-betul. Saya tak boleh, bro. Ia rosak. Saya akan baiki. Ayuh, tunggu sekejap. Ini, bukankah ia nampak bagus? Bukankah ia nampak begitu? Okey, saya tak boleh buat, bro. Itu memang menjijikkan. Jadi yang ini memang bagus. Tapi saya rasa ada benda yang lebih baik bila kita pergi ke sebelah sana. Jadi itulah tempat yang kita akan pergi. Ya, tengok. Di sebelah sana, kita belum pergi lagi. Dan bila kita dah sampai sana, kita boleh cuba bahagian sini pula. Ya, kita boleh pergi ke arah ini dan ambil benda yang kita belum cuba kat sini. Jom buat macam tu. Jom kita buat. Kau tunggu aku. Kau terlalu dekat, Chad. Kau nak aku datang lebih dekat? Baiklah. Kau dah bersedia? Ya, jom kita buat. Sebenarnya memang menakutkan. Baiklah, jom. Tak, aku rasa kau. Jom, bersedia? Trust fall, percaya. Bersedia? Okey, aku pegang kau. Oh, 1, 2, 3. Oh, Bobby, aku dapat semua barang ni. Tapi tak dapat apa-apa pun yang betul-betul berguna. Cuma banyak perasa je. Bro. Baiklah, Bobby. Aku ada idea yang sempurna. Jadi, betul-betul di bawah jambatan tu, aku ada rasa macam pelik sikit. Baiklah, tak buruk. Lebih baik daripada kau punya. Oh, aku dah dapat sesuatu. Betul ke? Ya, aku dah dapat sesuatu. Berat tak, bro? Ya, memang berat gila. Bro, oh, aku boleh rasa. Ini mesti meriam ni. Oh, Mama, mari sini, bro. Ini benda paling berat yang kita tarik hari ni. Aku cakap betul ni. Oh, aku nampak. Itu troli beli belah. Serius lah. Bro, aku dah dapat. Oh, bro, aku dah dapat. Itu troli beli belah, bro. Dah sangkut kat roda. Alamak, bro. Kau kena turun ke bawah. Kau boleh lompat tu kan? Tak, kau cakap kau pernah terjun masa sekolah menengah, siap masuk pasukan terjun lagi. Aku tak pernah cakap macam tu. Terima kasih atas semua bantuan. Bro. Oh, bro. Aku memang betul-betul perlukan bantuan.
Oh, alamak. Tolong bro. Oh, kita boleh buat ni. Kita boleh. Roda-roda tu. Ia membuli. Oh, aduh bro. Tunduk. Tarik saja, tarik saja. Tidak, tidak, tidak. Mari-mari dekat. Tidak. Jadi sekarang macam mana? Saya rasa awak lompat masuk. Batu, gunting, kertas. Baiklah, sedia? Awak tak nak tolong saya langsung? Tak, kami boleh uruskan. Ya. Ya Allah. Ia semakin dekat. Yo, ya. Berhenti broker, baby. Kita berjaya dapatkannya. Sekarang kita ada troli yang kukuh. Kita boleh letak semua barang yang kita ada dengan mudah. Kita nak letak semua barang kita dalam tu. Kita nak letak semua barang yang kita ada. Sekarang, ia dah kembali ke dalam terusan. Aku tak akan tarik benda tu naik lagi. Jadi, orang kita dah pergi, by the way. Dia baru je pergi. Jadi sekarang, tinggal aku seorang je. Selamat kembali ke Base Fishing Productions. Oh, dia dah balik. Okey, kau nak teruskan? Aku nak cari senjata api. Jadi, jom kita teruskan. Ya Allah. Itu McDougall ke? Michael Jackson? Aku rasa dalam tulang aku yang paling dalam. Ia dah sampai. Aku dapatkan pistol tu. Aku buat apa yang tak ada lelaki lain boleh buat hari ini. Aku rasa. Oh, aku dah cakap. Aku dapatkannya. Aku dah cakap, aku dapatkannya. Aku dapat tempat lilin bercabang. Bro, apa tu? Aku dapat tempat lilin bercabang? Ya Allah, itu mati rantai. Itu tempat lilin bercabang. Lampu akan diletakkan di sini. Bro, benda tu memang lama. Mesti dari tahun 20-an atau sesuatu macam tu. Ya Allah, kau nampak tak? Kenapa ada orang buang benda tu? Ya Allah, kalau benda tu tak digunakan untuk membunuh, bro. Sebenarnya mungkin ada percikan darah di sini. Kau nampak tak benda merah kat situ? Itu darah. Percikan darah. Baiklah, giliran aku pula. Kau akan baling kat situ je, bro. Tak ada apa-apa pun kat arah tu. Kita dah baling 7 kali dah. Tengok dan belajar je. Oh, aku rasa ada sesuatu. Jangan lepaskan. Ini aku. Ini kerja aku. Ini kerja aku. Macam mana? Macam mana dengan pistol tu? Ha? Dah berapa kau dapat setakat ni? 3, 4. Aku ada 1 sekarang, sebenarnya. Tengok ni. Tengok buih tu, bro. Kau tak dapat apa-apa. Banyak gila buih. Aku dapat apa-apa je. Bro, aku cakap betul ni. Berat, bro. Oh, aku dapat ni. Apa tu? Oh, apa tu? Itu kapak. Tengok tu. Kau tak mungkin dapat tu. Dia marah gila sekarang. Tak, kau dapat tu je. Kau tak dapat. Dia memang... Kau biar betul. Ya Allah, kau memang baru je. Kau biar betul. Jom, bro. Kau memang baru je dapat tu. Tengok tu bro. Ya Allah. Kau pernah jumpa kapak sebelum ni? Tak pernah? Betul. Ini kapak yang patah. Aku tak pernah jumpa kapak yang lengkap macam tu. Apa dia, bro? Senjata pembunuhan? Tak, bukan. Ya. Kenapa lagi orang nak buang kapak dalam sungai? Bro, hebat gila tu. Ya Allah, tengok dia macam mesti ada nilainya. Aku tak pernah nampak kapak macam tu sebelum ni. Dia macam ada bahagian boleh lipat kat depan tu. Ya, aku memang tak pernah nampak. Ia memang masih tajam. Ia memang masih tajam. Bro, aku betul-betul terkejut sekarang ni. Aku sangat terkejut. Aku memang dah lama nak buat benda ni, bro. Tengok betapa cantiknya benda tu. Ya Allah. Sama. Aku dapat jumpaan terbaik setakat ni. Sama, bro. Ya Allah. Masuk balik sana, cuba cari sesuatu. Itu yang aku nak buat. Kita tengok nanti. Semoga berjaya kalahkan dia, bro. Bro, aku nampak marah gila sekarang. Kapak tu memang benda paling cool yang kita jumpa hari ni. Aku rasa kita dah baling kapak tu macam 10 kali hari ni. Aku dah cakap, bagi aku cuba. Jom tengok. Tempat yang sama. Kalau aku tak dapat kapak, aku memang akan marah. Bro, apa tu? Wow. Oh, tu macam peti besi ke? Tak. Tu macam pelat besi. Ada baju atas tu? Ya, betul. Itu memang baju ke? Berapa banyak baju kau dah jumpa hari ni? Tak ada. Itu yang aku sangka. Pakailah. Tak nak. Ia macam saiz kau. Memang saiz kau. Memang betul-betul saiz kau. Bobby, aku rasa aku dah kalahkan kau. Aku jumpa sesuatu. Apa dia? Ya Allah, ini plat lesen. Oh, ia tinggal tersangkut sikit je. Hati-hati. Apa itu? Itu Grabit ke? Oh ya, bro. Itu plat lesen Ohio. Bro, itu plat lesen aku. Aku dari Ohio. Betul ke? Ya, bro. Hebatlah. Apa tu? Pencabut bulu mata. Oh, berapa banyak dia boleh guna tu? Ya Allah, buat betul-betul.
Helen, aku ada hadiah untuk kau. Ya tuan, penjenayah. Bila mereka curi kereta, mereka akan tanggalkan nombor plat dan bengkokkan. Lepas tu, mereka akan buang dalam air supaya tak boleh dikesan. Ya, macam itulah. Itu moden. Hebat juga tu. Mungkin kita dah selesaikan kes ni, bro. Mungkin. Mana tahu. Aku dah setahun kat sini. Bro, inilah hidup. Oh ya? Aku ingatkan tadi macam laras napang ke apa. Itu bukan kapap. Memang itulah dia. Bro, ya Allah apa? Tengok tu. Okey, apa? Itu paip lah. Bro, kau tak nampak bentuk tu ke? Apa? Bentuk tu? Jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh bro. Jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Potong kabinet, turunkan suhu, jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Ada oren, bro. Apa tu? Kenapa kau risau pasal oren tu? Ada pistol kat sini, bro. Siapa cakap? Pistol? Semua dah hilang? Tengok tu. Okey, buka balut tu, bro. Aku tak nak sentuh benda tu. Kau buka balut tu, bro. Patut ke kita sentuh benda ni? Ya, kau cakap apa ni? Mestilah, bro. Itu pistol betul. Macam revolver tu. Aku memang tengah pusing, bro. Aku dah nampak benda ni dari tadi. Aku tak sangka kita betul-betul jumpa satu. Ya Allah, bro. Ini palsu. Tak. Ini bukan. Ini palsu. Bro, itu pistol mainan je. Itu mainan. Bro, tak bro. Itu mainan je. Bro, itu betul. Ya Allah, itu macam mimpi. Itu mainan. Aku ingatkan itu, bro. Itu mainan je. Kau boleh je tipu aku. Itu mainan je bro. Kau tak boleh ke tipu aku dan buat aku rasa seronok? Bro, kau betul-betul tak tahu rupa pistol palsu macam mana ke? Macam, ni sepatutnya nampak macam betul. Aku ingat pistol palsu ada pita oren. Bro, kau main-main dengan aku. Taklah, tapi ni memang lama. Mungkin sebab dah lama. Maksud aku, memang nampak cool. Ya, kenapa ada orang balut benda ni? Palsu ke? Serius, aku betul-betul ingat ni palsu. Ya, ada orang balut benda ni. Mungkin ada orang macam aku yang tak tahu benda ni palsu. Lepas tu, diorang fikir, alamak, aku kena bagi benda ni. Aku masih anggap dia yang letak benda ni kat sini. Dia cuba nak kenakan aku. Tak apalah, kau dapat pistol palsu, jom. Masih pegang lagi. Sekarang kita perlukan yang betul pula. Jadi, cuba teka. Pistol palsu pun masih lagi lebih baik daripada kapak kau yang rapuh tu. Jadi, aku puas hati untuk hari ni. Jadi, ada orang jumpa pistol dan kapak kan? Macam tengah-tengah jambatan tu, aku rasa tempat paling bagus memang kat tengah tu. Jadi, mari kita cuba pergi ke seberang jambatan supaya kita boleh lebih mudah baling magnet ke macam bahagian tengah yang besar tu. Ya, itu idea yang bagus. Sebab kita dah bersihkan seluruh kawasan ni. Ya, kita dah baling lebih kurang 50 kali tapi tak dapat apa-apa. Semua benda kat sini kita dah tangkap. Jadi, ya, gerak sikit ke bawah. Tengok apa yang ada kat situ. Jom kita buat. Baiklah, Hado. Jadi, kita datang ke bahagian jambatan ni untuk baling magnet. Tapi Bobby tunjuk satu benda yang menarik. Ada banyak sampah kat sini. Ada botol-botol lama dan macam-macam lagi. Tepi sungai ni memang penuh dengan barang. Ada telefon. Ya, memang banyak barang. Wow, hati-hati. Hati-hati. Aku jaga kau, sayang. Aku jaga kau, sayang. Tidak, aku seronok. Lepaskan. Aku takkan lepaskan kau. Ayuh, aku dapat telefon. Ini telefon. Apa tu LG? Aku tak tahu, tapi macam ada sampah. Mungkin ada orang memancing besi dengan magnet kat sini, bro. Ada kipas bot kat bawah tu. Oh ya, tengok bro, ada banyak benda. Kau nampak tak? Ada kipas bot? Pergi ambil. Tunggu. Jom kita baling magnet. Kita baling magnet. Tunggu sekejap. Tembakan sempurna. Tembakan sempurna. Ya, itu memang kipas bot bro. Oh, aku tak pasti. Ia bukan magnetik ke? Tak, apa? Turun dan ambil bro. Aku dah dapat. Ini kipas bot bro. Kita patut bina bot sendiri bro. Pada tahap ni, aku rasa kita boleh. Itu memang hebat. Hati-hati. Apa khabar Yesus? Relax. Ini cuma kipas bot. Tengok ni. Tengok betapa lamanya botol ni. Bro, tengok ni. Oh, sudah tentu bro. Hati-hati bro. Tengok, semua kaca pecah ni. Ya Allah, ya Allah. Dia hampir jatuh dalam air. Banyaknya botol. Ya Allah bro, ada sesuatu dalam botol ni. Sekejap, ada... Ya, tahan kejap. Bagi aku... Oh ya, tengok. Ada sesuatu dalam ni. Macam rokok. Hati-hati bro, jangan luka tangan kau. Ada kaca di mana-mana. Aku takut terluka. Apa yang ada dalam tu? Patutkah kita pecahkan dan buka? Bro, aku tak nak. Sekejap. Ia sekeping kertas. Tengok, ada macam garisan. Ia macam rokok. Seseorang telah gulungkannya. Ia sekeping kertas. Saya rasa itu rokok. Bro. Oh, saya dapatkannya. Oh, botol tu. Buka. Bro, ew. Itu rokok. Bro, itu gambar. Tengok tu. Tengok, itu gambar. Apa? Bro, ew. Apa bro? Apa? Bau dia busuk gila. Bro,
itu memang gambar. Ya Allah, itu memang cool. Itu kau masa umur 7 tahun ke? Bobby bro, itu memang aku. Memang betul-betul kau. Macam mana rupa dia? Itu memang mengganggu bro. Aku tak suka itu. Sejujurnya, aku tak suka itu. Itu pun aku tak suka juga. Kenapa kau letak gambar-gambar kat sini? Bobby, aku tahu. Mula-mula pistol, sekarang gambar-gambar pula. Apa masalahnya? Aku tak tahu macam mana mereka dapat gambar aku. Baiklah, kau tahu tak? Kali ni aku nak baling lebih jauh sikit. Bukan bawah. Pergi kanan, masuk terus ke dalam semak tu, kat situ. Dah sedia? Ya. Dia tangkap raksasa payah tu. Bro, mungkin aku dah dapat. Oh bro, ia betul-betul menarik. Ia betul-betul menarik aku masuk. Buaya ke tu? Ia betul-betul menarik aku masuk. Itu buaya bro. Ya Allah, ia betul-betul menarik aku masuk. Aku rasa dia cuma lemah. Oh, apa tu? Ada sesuatu. Kau masih pegang lagi? Ada sesuatu. Oh, itu gelembung. Oh, itu mayat. Itu beg sampah. Itu mayat. Kita jumpa mayat. Ya Allah, aku tak boleh tarik ini naik. Ia terus memanjang. Bro, ini memang menjijikkan. Kau buatlah sikit. Tak, aku okey. Jadi aku dah putus asa dengan itu. Aku kena ambil gunting dan potong benda tu bila kita dah siap di sini. Tapi aku nak ambil satu balingan lagi. Bro, tangkap sesuatu dengan itu. Semua tak menjadi. Guna cangkul pun tak menjadi. Aku tak tahu nak buat apa. Oh, kau dah keluarkan, aku dah dapat. Oh, aku dapat sesuatu. Ya Allah. Tak, aku buat semua tu. Untuk pemutar skru. Ia dah berfungsi, tapi ia dikecualikan. Kau dah usahakan itu selama 20 minit dan itu cuma pemutar skru. Bobby, kau masih ada gambar yang kau jumpa tu? Ya, aku nak kau keluarkan untuk aku. Hah? Keluarkan? Okey, kenapa? Cium? Ciumlah. Aku cuma nak kau cium. Cium betul-betul. Kau pasti? Cium saja. Tapi, aku sebenarnya tak nak. Ia akan bawa tuah. Cium saja. 1, bukan 2 untuk angkat bro. Aku tak nak sentuh benda tu. 1 pasak, 1 bang. Okey, aku rasa ini akan jadi balingan paling bertuah dan terbaik. Kita pernah ada zaman dulu. Aku tak rasa begitu. Ayuh, sekali lagi saja. Cium sekali lagi untuk tuah. Baiklah. Okey, harap-harap kali ini menjadi... Baiklah, salah aku. Harap-harap ia berbaloi. Aku bukan cium gambar tu saja-saja. Kali ni, kita dapat pistol betul. Apa tu? Oh, macam itulah. Aku pun tak pasti. Oh, kau tahu apa tu? Aku rasa itu sebahagian daripada pisau mentega. Betul ke? Itu pisau mentega yang bengkok. Kita ada pisau. Ya, aku dah cakap bro. Itu memang pisau. Tengok, kau boleh nampak bahagian bergerigi tu? Ya Allah, itu memang senjata pembunuhan. Itu pun memang balingan terakhir tadi. Bro, itu memang sempurna. Okey, aku setuju dengan kau. Yang ini memang senjata pembunuhan. Memang terbaik. Hari ini memang sangat seronok. Dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan aku Bobby sebab sanggup datang jauh-jauh ke Georgia untuk rakam video ni dengan aku. Semua itu penuh dengan macam-macam harta karun yang menarik dan sampah syarab. Banyak barang ni kita boleh kitar semula, kita boleh derma, kita boleh bagi ke pusat besi buruk dan dapatkan balik duit kita. Sekurang-kurangnya, kita boleh cuba. Aku tak tahu pasal kau bro. Tapi aku nak ambil garpu ni dan aku akan guna ni. Sebenarnya ni memang menarik. Aku boleh letak ni kat kereta aku bila aku buat jenayah lagi nanti. Betul tu bro. Kita akan guna barang-barang ni. Dengan kapak sekali bro. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana kau jumpa ni? Aku pun tak boleh nak cakap berapa banyak benda aku akan hentam dengannya. Ya Allah, harap-harap ni bukan yang sebenar. Kita hampir sangat nak telefon polis sebab aku betul-betul ingat kita jumpa pistol. Macam ni, langsung tak ada tanda oren pun. Aku betul-betul ingat kita ada pistol. Aku ingat memang ada pistol. Aku pun sama. Ya, mestilah. Aku masih rasa benda ni pistol betul, guys. Komen kat bawah kalau dia tipu. Oh, aku je yang nak tahu. Tak, aku jumpa benda paling cool hari ni, iaitu revolver mainan kecil. Aku sangka benda ni betul selama ni. Itu bukan paling cool, sebab itu bukan yang sebenar. Ini. Apa-apa sajalah korang yang tentukan. Komen di bawah siapa yang jumpa barang yang lebih cool. Keluar dari video aku.